Okay guys, selamat datang di channel Marifki. So hari ni aku akan main game Minecraft Survival musim ke-9 episod 2. Okay, episod 2 hari ni aku akan melanjutkan ya. Okay guys, semalam aku sudah bikin ni ya, storage room. Ini adalah storage room pertama aku di dunia Minecraft Survival musim 9. Ni kita masuk. Okay, kat kawasan ni masih kosong. Okay, lantai-lantai aku dah aku aku letak kucing tau. Kucing aku dapat dari treasure dan nanti dia jagalah kawasan kita. Dan dekat sini ada atas ni ada kosong lagi tau. Nanti aku akan upgrade lagi satu lagi nanti kat atas. Ini adalah barang-barang semua. Kayu, batu dan tanah pasir atau gravel, sampah dan biji. Nanti saya tukar biji di atas, buah-buahan di bawah. Sayur pun sama. Ada sayur. Okey, ada okey. Selain tu aku akan jalan. Aku nak korang bawa korang pergi jalan-jalan ni. Okey. Kita ada pertama kita ni adalah rumah pertama aku Rumah pertama aku yang aku telah dibina pada tahun ni Okey, satu lagi. Ni rumah saya ada ni kolam. Ada kolam ikan Ini kolam bukan aku buat betul. Ini bukan itu juga yang buat. Itu juga sungai. Kolam satu apa ke kolam dua. Satu lagi aku sudah buat aku dah buat tau di petani. Ini adalah petani petani gandum. Ada kebun carrot, kentang dengan bawang ada di villager aku di sana je. Okey. Dan aku sudah buat kandang okey. Kandang lembu dengan kandang kambing. Macam korang tahu lembu ni lain tau. Tak lembu dah update pada tahu lah. Jadi aku dah buat kandang kuda Ini adalah aku buat bahagian kuda Ini adalah kandang kuda. Ini adalah kuda legenda iaitu Mau. Namanya Mau. Aku nak pakai Mau ni mana sini. Dia akan bawa kita jalan-jalan. Kuda ni dah hitam Mau ni tapi Mau ni tak wujud dalam dunia ni tau. Aku nak pergi nether pula. Okey, nak pergi nether. Okey, sabar. Sebelum nether kita nak jalan-jalan dulu. Baru kita pergi nether. Okey, besok hari ni aku nak jalan-jalan di dunia aku Aku nak buat rombongan. Okey, satu lagi. Ini adalah happy guest Happy guest aku jumpa di nether Nanti aku tunjukkan korang mana aku jumpa happy guest di nether. Okey, tak ada apa-apa. Okey, ni adalah kawasan latihan memanah di mana siapa yang tak pandai memanah boleh latih di sini tau. Siapa yang baru. Tengok ni alamak miss pula. Kalau miss try lagi. Cuba lagi. Okey, mana? Jadi player dah masuk boleh buat latihan memanah. Okey, ni adalah anjing Anjing akan menjaga kawasan ni Ini adalah kawasan haiwan-haiwan yang aku jumpa di kawasan lain Di sini ada panda, kinze, unta, burung, macam-macam haiwan-haiwan banyak lagi. Aku ada banyak lagi haiwan yang aku nak cari. Nanti aku nak buat zoo pula guys. Zoo lagi. Sebelum ni aku dah buat zoo dah di musim 5 atau musim 6. Musim 7 saya skip kan. Musim 7 tak ada musim 7 aku skip kan. Dah lah aku terskip. Nanti aku buat balik. Nanti aku akan buat pembetulan. Tapi tak nak lah buat pembetulan. Tak apalah. Musim 7 pun tak ada. Musim 7 pun tak ada. Tak apalah. Lagipun bagus juga. Okay, sekarang kita nak jalan-jalan di kampung kita pula. Ini adalah kampung villager yang hari pertama saya berjumpai dan saya dijauhi oleh orang. Okay, saya buat rumah dekat jungle saya tak buat rumah di sini. Banyak banyak dunia Minecraft saya sudah pakai di biome lain seperti hutan, seperti plains, taiga dan tahun ni jungle. Aku sekarang dah duduk jungle Untuk nak explain, aku nak bertahan hidup di mana pula guys? Aku nak bertahan hidup di Afrika pula, savana. Dekat Afrika pula. Aku nak bertahan di savana pula.
Sebab savana dia function sangat. Dapat jumpa haiwan lembu macam tu lah. Tapi yang ni pun sama juga. Okay, korang kata nak pergi nether kan? Jom kita ke nether. Tapi aku harus pakai topi lah. Aku takut piglin kerana kita nak pergi ke ni guys. Aku nak bawa korang. Okay, let's go guys. Kita akan pergi mengembara di nether. Dan hari ni aku tak ada pembinaan Aku tak tahu nak bina apa hari ni. Kalau korang saya dah minta berapa kali dah. Kalau saya nak bina apa, tolong komen guys. Aduh, orang semuanya susah sangat komen lah. Okay, ini adalah tanah hancur yang gas hancurkan ni. Okay, tenang je. Okay, sekarang kita kena kat kawasan piglin Ini adalah rumah piglin ni. Jadi kita masuk, kita akan renovasi. Ini adalah kawasan masuk Aduh, kantoi pula. Okey, kat kawasan ni lava. Nanti aku boleh turun dan lepas tu aku akan ambil. Strider. Strider boleh cepat ini. Kawasan bawah lava atau di blacksmith. Blacksmith ke apa ni saya tak tahulah. Saya lupa lah nama tempat ni. Tembak ni. Wah, kena. Okey. Tapi sebab aku tak nak kena buru. Wow, kapal. Guys, yang paling bahaya ni piglin yang pegang kapak tu. Dia tak baik guys. Biasanya kalau kita pakai topi ni dia tak serang pun. Aku keluar je lah. Okay, nak tunjuk mana aku jumpa heavy gas kat mana. Aku jumpa heavy gas di situ guys. Buka gas ni lah. Okay. Masa tak buka gas ni. Buka gas baru kau. Apa benda ni? Aduh. Okay, ini adalah tempat heavy. Aku jumpa heavy gas. Heavy gasnya aku. Okay. Bukan happy gas, dry gas. Aduh, happy gas tu dia besar. Aku cuba dry. Yalah, happy gas kan buat daripada dry gas. Dan jadi dry gas jadi gas string. Aduh, ni ada panas ni. Budak panas ni kacau lah. Nak tambah makan lah yang ini. Wah, susah lah nak sebut kapak ni. Woi, siapa yang kita pukul ni? Woi, ini dah binatang yang aku cari ni guys. Hoflin. Okay, alamak. Hoflin ni bukan dari mana ni tadi di sini. Jangan buang. Kita nak sini. Kita nak letak. Woi, tu bakar terus je. Bakar terus. Ini surat. Pergi neraka kau, mamam lu. Okay, aku ikut shortcut ni. Okay, kat sini ada jalan. Ikut sini ya. Okay, alamak, dia dah mati pula. Macam mana ni? Ini aku kena terbang ni. Okay, aku kena terbang ni guys. Okay, aku akan ambil barang-barang semua ni Sebab apa? Nanti aku nak buat eksperimen baru guys. Aku akan buat pembinaannya. Ni. Mana ni datang? Skeleton datang. Tolak. Pergi ke neraka kau. Ni dalam pukul. Okey, aku nak daging dia dengan kulit dia. Dia lah maksud. Tak ada lembu. Okey, aku dah dapat satu Okey, ni kita kutip. Ini apa aku nak ambil. Okay. Alamak. Yang ni pun aku nak ambil juga guys. Sebab apa nanti aku nak buat eksperimen juga. Alamak, jatuh. Okay, ni boleh kita hancur. Alamak, tadi aku tak dapat guys. Okay, kita ambil. Okay, kita dapat satu. Banyak lagi bro. Wow. Mamam lu.
Cari pasal lagi. Ada mungkin cari pasal dengan lama lagi. Alamak. Aku rasa kat kau sini ada banyak cupin lah guys. Aku rasa banyak betul. Okay, ni jamur. Ada jamur. Cendawan. Cendawan ni juga aku nak ambil berapa lah. Okay. Cendawan ni function sangat. Sebab apa dia ni dah lah berkilau berniang pula tu. Okay, aku dah dapat barang pertama. Okay, alamak makan stok roti aku dah habis guys. Dah nak habis ke tinggal 6 je. Banyak lah tu. Dan aku ada masa lagi guys. Kerana okay, tetap Sudah lah. Aku nak ambil pokok ni dulu guys. Pokok ni kenapa di sini guys? Ni skeleton. Kawasan ni banyak skeleton lah. Aduh. Aku geram dengan skeleton ni. Banyak langsung skeleton ni. Okay, baju ni. Ini baju aku nak simpan. Aku akan simpan di storage room juga tau. Termasuk senjata. Hari ni kita tembak. Wah, miss. Okay. Aduh. Geram aku dengan skeleton ni. Ini pun aku akan ambil kayu-kayu ni. Aku tebang. Okay, macam mana kalau kita buat boat pakai kayu merah ni? Apa nama ni? Crimson ni. Pokok crimson. Aduh. Memanglah crimson ni macam tempat merah. Mana-mana merah. Okay, ni kita kutip juga lampu-lampunya. Apa jadi kalau tak ada lampu guys? Gelap. Ni bang aku tak dapat. Aku dengar suara skeleton. Aduh. Aku dengar suara gas. Skeleton. Mak aku tak mati kunyung. Aku tak mati. Wah, jadi. Hati-hati. Dia nampak pula. Aku nak ambil satu lagi lampu. Tapi lampu ni hilang guys. Tak hilang. Okay, tak hilang. Okay, aku nak ambil satu lagi guys. Satu je. Okay, kita dapat guys. Okay, ayo kita balik. Aduh, Nether ni tak selamat lah. Kawasan Nether ni tak selamat. Ayo kita balik sebelum kau mati. Kalau kau tak balik, mati kau. Mati. Cepat balik. Kalau tak, awak mati kat situ. Mak, pikir pula dah. Balik. Aduh. Bye-bye. Dadah. Okay, selamat. Selamat malam. Wow, kita dah balik. Selamat malam. Aduh, apa benda ni? Sebelum minum. Guys. Okay, selamat pagi semua. Okay, so aku nak pergi storage room. Aku akan simpan barang-barang. Storage room. Aku tak pernah beli barang kat storage room. Alah, creeper tak sempat nak pukul. Aduh, hancur. Tak sempat nak pukul. Aduh. Aku tak pasal lah. Tak belakang. Aku nak sedih. Jangan sedih guys. Ini betul selamat guys. Sekarang tak anginnya aku dah tak rasa sedih guys. Crimson bukan tumbuhan tau. Dia berasal dari Nether. Ini pun daging ni berasal dari Nether juga. Baju ni aku dapat dari Nether. Ingat baju. Okay guys, aku rasa kita sampai sajalah untuk hari ni guys. Jadi ini rumah ni. Ini rumah storage room aku dah hancur. Sama je lah. Okay, nanti aku baiki semuanya. Jadi sebelum aku baiki, aku akan baiki seorang-seorang dulu. Aku akan tunggu video akan datang. Jadi sebelum aku menamatkan video ni, jangan lupa like dan subscribe dan jangan lupa tekan lonceng. Jadi kita akan datang. Bye bye semua.